Okay, tadi dia ketat kan, nampak tengok. Siapa dekat rumah dia bang yang ada masalah macam ni bang, masa on swift. Okay, masa kita onkan swift pump, okay, pump ada bunyi. Dan juga dekat body pan ada rasa panas, tapi motor tak jalan, air tak laju. Okay, so bang, kalau ada siapa-siapa dekat rumah yang ada masalah macam ni bang, okay, jom lain bisa saya tunjuk dekat abang macam mana nak handle dia bang. Cuk, yang pertama abang cuba test bang. Abang cuba test pusing dekat bahagian belakang, nampak? Dia tak dapat pusing, nampak? Dia ketat. Maksudnya kipas dekat bahagian dalam dia tak dapat pusing. Okey, biasa kalau contoh kalau macam kipas dekat bahagian dalam tak dapat pusing kan. Biasa dekat depan ni bang, sama ada benda lekat ke, contoh kalau macam ada pasir lah, kebiasaan lah. Okey, so macam mana buat? Mudah je bang. Yang pertama, step yang pertama, okey, kita akan syukar dekat abang, abang buka dekat bahagian depan bang. Buka 4 nut, 1 2 3 4. Kita buka dekat bahagian dalam. Okey, abang kita pusing kipas dia bang. Okey, kipas dia tak dapat nak pusing, dia ketat. So macam mana nak buat? Okey, yang pertama kita akan bersihkan dekat bahagian dalam. Okey, contoh kalau macam kipas jam macam ni kan, adakah kita nak buka dia? Okey, saya bagi tahu dekat abang, tak payah buka bang. Okay, bang, yang pertama kan, abang cuba ketuk dekat ni. Nampak? Abang dapat dekat nut dekat bahagian belakang kipas ni kan, nampak? Dia ada satu nut lubang kecil dekat sini. Okey, kita akan ketuk dekat bahagian belakang sini. Abang cari tak kisah satu macam benda kecil, benda tajam macam ni kan. Okey, sebab apa? Sebabnya kita nak ketuk bang tengah-tengah ni. Dekat tengah-tengah betul ni bang. Banyak kita ketuk dekat bahagian sini. Yang pertama kita akan ketuk dekat sini. Okey. Okey, tadi dia ketat kan, nampak tengok. Tadi dia ketat, sekarang dia dah longgar, nampak? Tu function tu bang. Okey, jadi kita tak perlu buka kipas dekat depan, nampak? Dia dah makin longgar, nampak? Dia dah makin longgar. Okey, so kalau macam abang rasa ketat lagi kan, rasa macam dia ketat lagi. Okey, so abang ketuk sedikit lagi dekat bahagian belakang lah. Ni contoh kalau macam kipas dia tak dapat nak gerak lah. Ni cara paling simple lah. Yang ni abang tak perlu pergi dekat tukar, abang cuba buat sendiri pun boleh, tak masalah. Nampak? Okey, kipas dia dah lembut dah, nampak? Kipas dia pun dah lembut balik dah, nampak? Dah boleh gerak balik dah. Jadi kita bersihkan dekat dalam. Okey, contoh kalau macam dah siap bersih apa semua dekat bahagian dalam. Okey, so bang, abang just pasangkan balik kabel dia dan ikat balik nak lah. So just boleh guna balik macam biasalah, boleh bang. Okey, so kalau contoh video ni bermanfaat dekat abang, boleh komen, like dan share lah. Boleh follow saya. Baik bang. Apa-apa guys. Assalamualaikum.